Ini siapa cik? Dan ini siapa? Anak? Ini adik Fahim. Adik ipar. Okey, tak apa macam ni. Saya daripada ADK. Okey, jumpa di dadah Okey, jadi saya buat pemeriksaan. Okey, tentang ni lah, masalah penyakit dadah lah. Okey, jadi saya bawa balik cik berdua ke pejabat ADK untuk tindakan lanjut lah. Untuk saya buat pemeriksaan urin dulu. Okey, kalau urin test positif, saya tahan dulu. Cik ada terlibat tak? Ada tak ambil benda-benda terlarang ni? Ada. Ni cik? Ada. Okey, tak apa, ikut saya pergi pejabat. Pakai baju. Cik pakai inhaler Saya habis. Habis? Tak ada stok dah? Tak turun cik. Ha? Tak turun saya. Tak apa, nanti kita uruskan. Bukan sahaja membuat pengakuan pernah mengambil bahan terlarang, lelaki berusia 54 tahun itu turut mendakwa dirinya adalah seorang pesakit asma dan mempunyai masalah pernafasan. Okey, siapa? Ha? Kak, bawa IC. Isap apa? Panas sejuk? Panas? Kak, pegang bagi. Hai, semput-semput pun isap barang bang. Okey Lama dah? Ha? Dah lama dah? Ni first time bang kita tangkap dengan ADK? Ha? Sebelum ni dengan siapa narkotik? Polis? Ha? Dengan ADK first time ni? Tak apalah, kita pun nak bantu kan? Tengok macam mana Walaupun pernah ditahan pihak polis sebelum ini, akibat ketagihan yang belum dirawat menyebabkan dirinya masih tegar mencari sumber dadah demi khayalan sementara.